bukannya tak bagi apa-apa sumbangan pada aku. Kau dah menambahkan keindahan dalam hidup aku dengan pokok-pokok bunga ni. Dek kau punya siram air tu kan. Tak payahlah tak jawatan kan. Nak pujuk lah bos ni ni. Habis tu, ending lah. Itulah ending cerita ni. Tak ada dah sambungan dia. Memang simple je cerita ni. Tamat. So, kat sini, apa dia punya moral value? Kita boleh dapat beberapa pengajaran daripada kisah tumpaian ni lah. Comel juga cerita dia. Touching lah apalah. Contoh dia, pengajaran kita boleh dapat ni. Saya tengok yang first lah, bagi saya lah. Yang first kan, okay, kita tengok daripada sisi tempayan retak ni. Tempayan retak ni, walaupun dia dah berumur, yes, betul, dia dah berumur, dia akan kurang dia punya sedikit, orang cakap apa, kemampuan, sumbangan dia, dek umur dia. Dia dah retak, dia dah tak sempurna. Jadi, dia mungkin tak boleh nak perform 100% macam yang sempurna punya tempayan lah. Tapi disebabkan si tempayan sempurna ni, biasalah tempayan sempurna ni akan ada kat mana-mana, betul tak? Yang jenis suka nak tengok orang, kau ni berhenti je lah, kau memang tak pandai buat kerja, berhenti je lah, tak payah nak usulkan bos kita, kau ni usulkan bos kita, akan ada type tempayan sempurna ni kat mana-mana. Dan tempayan yang retak ni pun akan ada kat mana-mana, di mana dia dah berumur dan dia tak boleh nak bagi sumbangan yang lebih-lebih sangat lah kat company disebabkan dia dah tak ada cukup tenaga ke, dia tak boleh nak cepat berfikir ke, tak cergas macam dulu dah sebab umur dia dah meningkat. Tapi dia kena tengok macam ni, mungkin dia tengok je sebab dia dah retak, dia rasa diri dia tu dah tak berguna lagi. Tak apalah, simpan saya jadi pokok pasu bunga je lah kat rumah. Dia kabur ke bos itu sebab dia dah termakan dengan kata-kata si pasu sempurna ni. Yang dah mengasut dia, kau berhentilah, tak jawatan je lah, kau tak berguna. Dia pergi dengar hasutan kawan tu. Sedangkan dia tak fikir ya, mungkin dia dah retak, tapi dia boleh gunakan dia punya keretakan tu untuk sesuatu yang lebih membantulah. Dia memang betul dia dah retak, tapi dia kena fikirlah dia mungkin boleh gunakan benda tu untuk sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada tuan dia. Contohnya dia jadi si tukang penyiram pokok bunga di sepanjang perjalanan tu. Betul tak? Dia tak terfikir, oh tak apa aku retak, aku boleh jadi alat untuk menyiram. Jadi alat untuk menyiram pokok-pokok bunga di sepanjang tu. Jadi kita janganlah tengok pada kelemahan kita. Kita kena selalu, kita manusia biasa, kita akan selalu ada kelemahan. Kita jangan tengok pada kelemahan kita. Kita kena tengok pada kekuatan kita. Apa kekuatan kita, kita kena tekankan kat sana. Okey, saya nak share satu cerita pasal accountant. Okey, accountant ni dia kena pandai dari segi kira-kira, betul tak? Dia kena seorang yang teliti, tapi dia perlu ke jadi seorang yang boleh berkomunikasi